penyampaian pingat selepas ini seketika nanti untuk acara-acara lain, tetapi terlebih dahulu tumpuan kepada acara akhir 50 meter gaya bebas lelaki. Inilah yang menjadi tumpuan ketika ini untuk kita saksikan. Dari Malaysia, Yu Jing Tiong di lorong yang ketiga akan kita berikan perhatian. Namun Tiong Zhen Wei dan juga Michael Jun antara favourite dalam acara ini dari Singapura kedua-duanya. Itu juga dengan Jeremy Loy, Nino Luong dari Vietnam dan Yu Jing Tiong yang mempunyai antara catatan yang boleh dibanggakan juga. 2292. Tidak jauh dari catatan yang dilakukan oleh Zhen Wei Tiong, juga dengan 22.91. Dan kita jangkakan mungkin dia boleh berada dalam kelompok pemenang pingat pada malam ini. Harapan negara terletak pada Yu Jing Tiong dari Malaysia di lorong yang ketiga. Akan diperkenalkan sebentar lagi untuk turun ke kolam renang dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Rekodnya dipegang oleh Jonathan Tan, 21.91 dari Singapura, yang dilakukan saya kira di Kemboja pada 7 hari bulan Mei 2023. 2191 adalah rekodnya. Ketika itu Jonathan Tan emas, perak Tiong Zhen Wei turut akan beraksi kali ini, dan Jeremy Loy, Nino Luong dari Vietnam pingat gangsa ketika itu turut di lorong yang ke-6 hari ini. Namun cabaran akan datang dari Malaysia dan juga Michael Jun Ji yang mempunyai catatan yang cukup baik, 22.23. Letakkan beliau sebenarnya dalam kedudukan favourite untuk menang emas. Apapun, pengenalan terlebih dahulu dari Thailand di lorong ke-8 Ton 6 Kantimul dengan catatan terbaik di peringkat saringan 23.28. Dari Indonesia, Samuel, nama penuhnya Samuel Maxon Septionus, 23.18, masuk ke acara akhir ini dengan catatan ke-7 terbaik. Seterusnya di lorong yang ke-7 Pong Panot Triton, Thailand dengan catatan 23.08. Catatan ke-6 terbaik daripada beliau di lorong yang kedua di sini. Philippines, Logan Wataru Noguchi, 23.01. Catatan ke-5 terbaik, meninggalkan kita dengan 4 catatan terbaik. Di lorong yang ke-6 Vietnam, Jeremy Loy, Nino Luong, penyandang pingat gangsa di Kemboja, 23.01 adalah catatannya. Masuk ke acara akhir ini untuk 50 meter gaya bebas lelaki. Dan ini dia harapan kita, Yu Jing Tong, Malaysia, 22.92. Kalau boleh menyamai atau memperbaiki, lebih baik, mencerahkan peluang beliau untuk berada dalam kelompok emas, perak dan gangsa. Ketika ini catatan ketiga terbaik. Zhen Wei Tiong, penyandang pingat perak dari Kemboja di lorong yang ke-5 dengan 22.91 catatan terbaik ni peringkat saringan. Dan Michael Jun, inilah favourite dari Singapura. Michael Jun Ji itu jauh dia meninggalkan semua dengan catatan terbaik 22.23 di peringkat saringan. Letakkannya sekitar 0.7 saat setakat ini di atas kertas, meninggalkan kesemua perenang-perenang lain dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki.
acara sprint di kolam renang yang sentiasa mencuri tumpuan. Berikan perhatian di lorong ketiga, saudara. Wakil negara Yu Jing Tiong. Dan juga rekod sukan C itu yang dilakukan 2 tahun lalu daripada Jonathan Tan adalah 21.91. Perenang-perenang mendapatkan feel kolam renang terlebih dahulu. Meringankan minda pada waktu yang sama untuk bersiap sedia 50 meter sahaja yang akan kita lihat gaya bebas. Lorong ketiga Yu Jing Tiong, Malaysia. Terlihat permulaan daripada Yu Jing Tiong. Sedikit ketinggalan. Terus anda lihat di lorong kelima betapa jauhnya sudah pun memecut. Namun Yu Jing Tiong ada melakukan sedikit recovery di pertengahan perlumbaan ini. Menghampiri mungkin 20 meter yang terakhir. Bagaimana kedudukan Yu Jing Tiong? Namun di lorong yang keempat dan kelima, 1, 2 dan mungkin 3 adalah Yu Jing Tiong dari Malaysia. Kita nantikan pengesahan terlebih dahulu. Tetapi yang pasti, kita melihat persaingan yang hebat. Lorong yang keempat, Michael Jun jauh meninggalkan peserta terdekatnya Zhen Wei Tiong di tempat yang kedua saya jangkakan. Dan mungkin Malaysia Yu Jing Tiong di tempat gangsa. Tetapi sekali lagi, kita lihat bagaimana dominasi Singapura di kolam renang adalah sesuatu yang cukup nyata. Dan sesuatu yang memang sering kita jangkakan setiap satu edisi Sukan C. Jeremy Lloyd di lorong yang ke-6 juga memberikan tentangan yang hebat. Namun kita lihat sekali lagi lorong ke-4 dan lorong ke-5 itu, bagaimana kuatkan yang cukup bertenaga gaya bebas ini yang kita dapat lihat di lorong yang ke-4, jauh meninggalkan kemudiannya Yu Jing Tiong dari Malaysia, kemungkinan besar di kedudukan ketiga. Kita cuma mahukan pengesahan terlebih dahulu. Dari segi catatan itu juga 21.91 adalah rekod sukan C Jonathan Tan daripada 2 tahun yang lalu. Adakah Michael berjaya untuk memecahkan rekod itu? Sama-sama kita lihat ketika ini. Catatan 21.92, cuma 0.001 sahaja di belakang rekod sukan C. Namun satu pencapaian yang cukup luar biasa. Michael Jun Ji Lee dengan catatan terbaiknya dalam acara akhir 50 meter gaya bebas lelaki. Zhen Wei Tiong sekali lagi pingat perak dikekalkan daripada edisi 2 tahun yang lalu. Namun Malaysia menempatkan diri kita dalam kelompok 3 yang terbaik dalam acara pecut 50 meter gaya bebas lelaki ini di kolam renang. Yu Jing Tiong, tahniah kita ucapkan kepada anak Malaysia yang meraih pingat gangsa dalam acara 50 meter gaya bebas ini. Seterusnya upacara penyampaian pingat.